Cik kita mandilan je. Apa Cik Arah? Dia kata ikut Cik Arah ni cik-cik ni. Betul? Betul. Ais. Okey, bagi awak elok tak makan tepi longkang macam ni? Tak. Ha, kenapa tak? Babak. Ha. Kucing, kenapa kucing tak elok kucing? Kenapa? Sebab Ha. macam apa? Ha. Macam tengok nanti orang pandang kan. Ha, pandang apa? Dia macam tengok macam lupa lah. Tapi asal kau duduk sini? Ah, cik, kenapa cik? Kenapa tak elok makan tepi longkang cik? Kotor. Ha. Kotor sebab ada kuman kalau Ha, berbau. bau. Diorang ikut, Okey, awak pun tahu benda ni tak elok tapi kenapa makan tepi longkang juga? Nikah mengikut. Ha. Boleh tak esok makan dekat meja? Boleh tapi tu ada kotor. Alah. Sebab itulah kita kena makan, kena jaga kebersihan sama-sama. Kalau tumpah kena buat apa? Kemas balik. Ah, kemas balik. Jangan tumpah. Ha. Mesti. Boleh esok boleh Kita pengawas, PSS, PRS. Ha, kena tunjuk contoh baik lah. Boleh Ais? Ha, okey. Mama,